Geng, kalau korang tengah cari laptop baharu dan bajet korang boleh dikatakan ada bajet lah kan, dan owner MagicBook Art 14 2025 ni memang aku nak recommend pada korang. Sebab apa? Dia lawa, nipis, ringan, port dia pun lengkap serba-serbi dan ada banyak lagi benda-benda menarik yang ada pada laptop ni yang tak ada pada laptop lain ketika ini. Jom. So macam aku cakap tadi, laptop ni memang lawa guys. Zaman bila kau nampak laptop warna brown-brown, mocha brown macam ni? Selalu ni warna kelabu-kelabu kan? Yang ini warna dia nampak macam pastel, nampak premium, nampak nice gila kan? Dan nak buka dia, satu tangan pun boleh nampak. Dan kalau korang nampak memang nipis gila. Port pun lengkap tau. Ada Type A, ada full size HDMI, ada headphone jack. Dekat sebelah sini korang dapat 2 Thunderbolt tau. So kalau korang pakai laptop ni, korang tak payah nak bawa dongle ke apa. Lepas tu dia ada fingerprint kat sini. Masuk, settle. And then screen dia touch screen guys. Nampak? Korang boleh guna touch screen. Trackpad pun besar. Dan trackpad dia ni yang bestnya adalah dia pakai gelas tau. Rasa feeling dia sebiji macam yang dekat MacBook tau. And then dia ada macam-macam gesture. Kalau ni kata aku double tap, dia snap screen. Aku double knuckle, dia akan screen record guys. Jadi korang tak payah lagi nak cari-cari button, nak shortcut, nak install third-party punya apps. Semua dah ada baked in dekat dalam laptop ni lah. And then dia pun pakai prosesor yang power, Intel Core Ultra 7. Dan kalau korang boleh nampak, keyboard dia serba-serbi lengkap, backlit, segala benda. Dan nampak, walaupun nipis dia punya keyboard dia, tapi key travel dia ada. Bila menaip memang sedap gila guys. Dan korang nampak screen dia, aspect ratio 3:2. So kalau korang nak split screen ke apa, memang sesuai lah. Dan whenever korang settle kerja, korang nak angkut, ini macam punya ringan, ini macam punya nipis, senang kawan nak bawa dekat mana-mana je. That's why aku cakap, kalau korang memang tengah diki-diki laptop baru, dan kalau korang ada bajet lebih kurang RM5,999, ini adalah laptop high-end yang boleh korang considerkan untuk ketika ini. Apa-apa pun korang boleh tengok full review dekat channel Izzami Gadget. Ciao!